Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi dengan kami di TV PSS Baginda. Saya Kasrina Karenisa binti Faizul dan saya Nuha Amani binti Muhammad Syarul Najib. Baiklah rakan-rakan, pada hari ini SMK Datuk Abu Bakar Baginda telah mengadakan sambutan Hari Raya Aidilfitri yang dianjurkan oleh bidang hal ehwal murid, juga bertujuan untuk mengeratkan silaturahim antara murid-murid, guru-guru serta warga SMK Datuk Abu Bakar Baginda. Program yang teratur dan mempunyai pengisian yang berfaedah dapat memupuk nilai murni dan sahsiah diri dalam diri murid-murid seperti berakhlak mulia, menghormati ibu bapa, guru-guru, orang lain dan mengelakkan perkara-perkara yang negatif. Sahsiah diri dalam diri murid-murid seterusnya menjadi benteng pertahanan yang akan mengelakkan murid-murid bagi meresap unsur-unsur negatif yang seterusnya merosakkan masa hadapan mereka. Baiklah rakan-rakan, seterusnya mari kita menyaksikan persiapan penyediaan sambutan Hari Raya SMK Datuk Abu Bakar Baginda. Jom rakan-rakan. Harum semerbak bunga melati, jauh di mata, dekat di hati. Ketipak-ketipung sayang, baju raya dah beli ke sayang. Kalau sudah mari beraya. Selamat Hari Raya semua, ku ucapkan kepada dunia. Pelita pun dah menyala, tengah tunggu datang sana saudara. Selamat Hari Raya semua. Jikalau dinda ingin beraya, mari bertandang ke rumah kanda. Ketipak-ketipung sayang, duit raya sedapat tersayang. Kalau sudah mari beraya. Selamat Hari Raya semua, ku ucapkan kepada dunia. Pelita pun dah menyala, tengah tunggu datang sana saudara. Selamat Hari Raya. Ketipak-ketipung raya, ketipak-ketipung raya. Hasrina, apakah objektif sambutan Hari Raya Aidilfitri ini diadakan? Baiklah Amani, objektif sambutan Hari Raya ini diadakan adalah untuk memupuk integrasi dan perpaduan di kalangan murid-murid, guru, ibu bapa dan komuniti setempat. Selain itu, pentingnya murid-murid untuk mengetahui keharmonian dan mengelakkan perkara negatif. Oh, seingat saya ada lagi dua objektif sambutan ini diadakan, iaitu memupuk sikap tanggungjawab, bekerjasama dan saling membantu antara satu sama lain, dan akhir sekali memupuk diri murid-murid untuk sentiasa aktif melalui aktiviti yang diadakan. Kasrina, apakah juadah yang paling awak gemari? Juadah yang saya gemari adalah nasi impit yang dimakan bersama rendang ayam. Oh, baru saya tahu. Baiklah rakan-rakan, mari kita sama-sama saksikan juadah yang dibawa oleh murid-murid SMK Datuk Abu Bakar Baginda di kantin dan di Dewan Perdana. Jom kita sama-sama saksikan. La 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 la. Kini tiba hari Lebaran yang diraihkan seluruh dunia. Selamat, selamat, selamat Hari Raya. Ketawa bersama, janganlah berduka. Raya menjelang lagi, kita berkumpul lagi, bergembira Hari Raya. Raya menjelang lagi, setahun sekali, bergembira Hari Raya. Bergembira Hari Raya. La 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 la. La 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 la. Indahnya suasana. Oh oh, tidur bersama.
berkumpul lagi, bergembira hari raya. Raya menjelang lagi, setahun sekali, bergembira hari raya. Senyum di wajah, berbagai rasa penuh bahagia. Bertukar salam, maaf dipinta, damai terasa. Raya menjelang lagi, kita berkumpul lagi, bergembira hari raya. Raya menjelang lagi, setahun sekali, bergembira hari raya. Raya menjelang lagi, setahun sekali, bergembira hari raya. Khususnya anak-anak yang boleh saya sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi boleh nampak hari ni anak-anak semua ceria, dan gembira datang sekolah. Sehingga hari ni ada yang tak boleh masuk dewan. Boleh rasa hari ni kehadiran penuh kan? Kehadiran penuh, Alhamdulillah. Itu kita nak. Baik anak-anak, kita panjatkan syukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita diberi kesempatan untuk mengajukan jamuan raya. Dan mohon maaf, tahun ni kita terpaksa buat 2 kali. Untuk sesi petang dan buat Jumaat minggu lepas, dan sesi pagi kita buat Jumaat minggu ini. Baik anak-anak yang muda saya sekalian, sambutan Hari Raya sebenarnya bukan sekadar sambutan sahaja selepas kita berpuasa sebulan, tetapi sebenarnya kita nak meraihkan kemenangan kita dalam menjalani ibadah. Dan yang paling penting, kita bersyukur dapat berkongsi rezeki dengan kawan-kawan yang lain. Boleh difahamkan, makanan yang anak-anak bawa tu, makanan bawa daripada rumah kan, mak ibu ayah masak, ada yang tempah dan sebagainya. Jadi maksudnya kita berkongsi rezeki dengan rakan-rakan dan juga guru-guru di sekolah. So boleh ucapkan terima kasih banyak-banyak. Semoga bertambah murah rezeki anak-anak serta keluarga dan guru-guru yang telah menyumbang. Baik, dalam meraihkan kegembiraan kita, ada banyak makanan dengan pakaian yang cantik-cantik. Anak-anak, jom kita kenang saudara mara kita yang berada di Gaza. Dibandingkan dengan kehidupan kita di SMK Datuk Oka Baginda, dalam daerah Sepang, dalam negeri Selangor dan Indonesia, bandingkan anak-anak kita dengan mereka. Kalau dikenangkan, sebenarnya kita sangat bersyukur dapat hidup dalam keadaan yang aman, harmoni. Boleh datang sekolah, bergelak ketawa dengan rakan-rakan, pakai baju cantik-cantik, tudung, lilit sana lilit sini, pipi merah jambu, ada bunga lagi dekat tudung ni kan. Yang lelaki pun sama. Boleh ingatkan perempuan je yang panas berkipas, lelaki pun ramai yang buat kipas rupanya. Ini panas dunia anak-anak, kita belum tentu lagi panas di pada masa nanti. Sekali lagi, boleh merakamkan penghargaan kepada semua guru, semua guru yang hebat, berkualiti. Tepuk tangan anak untuk cikgu kita. Guru kita telah menyusun atur. Kalau anda tengok di pentas, ini hasil tangan, kreativiti guru-guru kita. Semua di belakang sana ada banner, buat sendiri. Cikgu-cikgu pergi ke nilai, beli kain, balik petang, pasang sendiri sebab kita nak ceriakan dewan kita dengan suasana yang lebih menarik pada hari ini, supaya anak-anak datang sekolah, makan dan bergembira. Dan terima kasih juga kepada anak-anak yang membantu. Boleh sendiri nampak di pusat super, potong itu, potong ini, buat lukisan dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak. Sebab semoga apa yang anda lakukan itu akan mendapat ganjarannya sebaik-baiknya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebelum berakhir, boleh nak baca satu pantun. Kuih bahulu enak dimakan bersama dodol dan juga ketupat. Hari raya kita sama-sama raihkan, eratkan ukhuwah, eratkan muamalah. Okey? Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.
Selamat Hari Raya. Hari untuk kita bersukaria. Baiklah rakan-rakan, sukaria kita sudah pun sampai di penghujung. Sekian daripada kami. Saya Kasrina Khairinisa binti Faizul Dan saya Nuha Amani binti Muhammad Syarul Najib, wartawan TV PSS Baginda, SMK Dato' Abu Bakar Baginda, Sepang, Selangor. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.